Perlawanan ni kita letak je on top. Situ. Dah siap. Hai, Assalamualaikum. Chef Bulat sini. Hari ni Chef Bulat nak buat puding. Tapi yang puding Chef Bulat ni pakai tepung OQ. Selalu kan pakai tepung OQ ni kan orang buat apa? Pandan layer lah. Asyik pandan layer. Hari ni Chef Bulat buat lain daripada yang lain. Kita pakai tepung OQ. So tepung OQ yang kita akan pakai hari ni adalah tepung OQ plain lah. Tapi dekat BIH ni kita ada 2 ke 3 jenis lah. Which is kita ada pandan dan kita ada juga tak silap Chef Bulat yam. Okay. Dan kat sini Chef Bulat ada bahan-bahan dia. Kita nak buat chocolate cup lagi lah. Yang paling best dekat BIH ni, semua kita punya peralatan yang bukan makanan tapi plastik macam ni adalah food grade ya. So tak perlulah risau keracunan plastik. Kan? Benda tu betul ya, keracunan plastik ni. Okay. So kat sini Chef Bulat dah bakar siap-siap kita punya cake sponge kita yang kita buat daripada banana bread premix daripada BIH. Yang ni senang je. Kita pakai 4 barang je. Banana cake, whole egg, pisang dan juga minyak jagung. Tapi yang paling best, mudah, senang, cepat nak buat. Okay? Boleh try cari banana premix ni dekat BIH. Okay, kat sini Chef Bulat dah sediakan lah. So kita nak buat dia punya custard. Custard ni senang je. Mula-mula kita akan campurkan semua bahan kat dalam pan dan kita akan panaskan. Okay, kita kacau sampaikan tepung hoki ni betul-betul hilang lah. Sampai dia berkilat sikit, sampai dia kental. Okay. Yang ni macam ni dah dekat jadilah ya. Kita nak buat dia sampai kental sikit dan glossy. Maksudnya adunan kita dah masak. Tengok tu. Okay. Bila buat dessert ni, janganlah tinggalkan kuali. Sebab kita pakai susu. Bila pakai susu tu kita susah sikit nak tengok dia dia berbuih whatsoever lah. So kita sampai dia betul-betul smooth. Okay, dan kita boleh tutup api. Kita boleh tutup api kita. Dan kita biarkan dia sekejap untuk dia sejuk. Tunggu dia sejuk sikit lah. Okay. Lepas tu kita boleh cut tadi tu. Kita boleh letak kita punya kek pisang kita. Lepas tu kita ambil sudu. Kita scoopkan je adunan ni. Tengok ni. Adunan ni kita scoopkan macam ni. Ikutlah nak banyak mana. Kan. Okay. Lepas tu. Kita ada dark chocolate kita. Yang ni optional lah. Macam Chef Bulat. Chef Bulat nak ada crunch sikit. So kita pakai lah Barona ni. Tengok tu Barona ni kita letak je on top. Situ. Dah siap. Kita chillkan dia sekejap. Lepas tu kita boleh terus makan. Senang tak senang? Mudah tak mudah? Resepi daripada tepung hoki ni tak semestinya kita kena buat pandan layer cake whatsoever. Kita boleh buat chocolate pudding in cup. Benda-benda macam ni yang mudah untuk bawa pergi sekolah, untuk bekal anak. Senang, mudah, boleh buat awal sehari. Sedap, kurang manis, healthy untuk anak-anak kita. So, selamat mencuba. Bye.